baru sampai dengan lori 3,000 kilo 3 tan. Hari ni sambutan orang Perlis, Kedah, Sungai Petani menggalakkan. Ni hampa stok ketupat 3 tan hampa dah sampai. Kali ni Afiq nak bawa hampa dekat tempat legend dekat negeri Perlis. Dekat mana lagi? Ketupat lemah tepi Shell. Dengar kata tahun ni depa pindah tempat baru. Jom ikut Afiq. Banyaknya renang dekat sini. Cerita asal ada renang apa ni? Ini ayam bandang kami panggil. Yang ni rendang daging. Yang ni rendang daging adalah best seller kat sini. Rendang kambing. Kambing ni memang special lah, jarang orang buat. Dan juga best seller kat sini. Juga kita ada rendang ayam kampung. Kami buat pack kecil boleh, nak ambil banyak pun boleh. Macam pack kecil, yang kecil ni RM13. Macam 4 segi ni RM25. Kat sini kami ada ketupat pulut putih, ketupat pulut hitam, ketupat yang tak rebus lagi. Kami ada lemang periuk kera, dodol, nasi impit, serunding. Yang ni nama dia buluh. Dan orang panggil lemang. Sat, bukan ni makan yang buluh ha? Ni bukan, kalau merayam dia besar ni. Serunding ada daging, ada ayam, ada ikan. Nanti Acik nak buat serunding rusa. Ada anak-anak serunding rusa. Hak ni nama dia rempeyek. Hak ni nama dia kempeyek. Wih, kacang dia berlomboknya. Satu bekal RM15 saja, memang jamin puas hati. Ambil betul. Biar betul lah ni. The only one in Perlis saja. Lemang periuk kera. Lemang periuk kera ni memang best seller bang. Betul tunggu. Acu target berapa kilo ketupat akan terjual tahun ni? InsyaAllah dengan izin Allah, Acu target 3 tan untuk tahun ni. Cuma berniaga 10 pagi sampai 8 malam. Seru Perlis, Kedah, Penang. Mailah kat kedai kami dekat IPK Angkat Jaya Perlis, satu saja IPK. Cuti raya pertama saja, berniaga sampai Raya Haji. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua pengunjung Ketupat Lemang Tepi Shell dan juga Mega Food Fair. Jangan lupa. Terima kasih yang support kami selama berbelas tahun. Bye.